الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية مباركة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama dan selamanya, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pertemuan petang ini alhamdulillah dapat sama-sama kita berhimpun dan berkumpul di dalam majlis ilmu, majlis yang akan membezakan di antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah, adakah di antara mereka mengetahui beza di antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Sebab itulah orang yang tidak mengetahui dia akan mengecam, mengkeji, mengecilkan, meremehkan sesuatu yang dia tidak tahu. Kata ulama, an-nasu a'da'u ma jahil. An-nasu a'da'u ma jahil. Seseorang itu akan memusuhi dengan apa yang dia tidak tahu. Jadi apa yang dia tak tahu maka dia akan musuh. Seperti mana orang bukan Islam yang memusuhi Islam kerana dia tidak mengetahui tentang Islam. Begitu juga dengan seseorang yang tidak mengenali tentang tokoh yang ada di dalam agama Islam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia tak kenal Rasulullah, maka dalam masa yang sama dia akan mencerca dan menghina Rasulullah. Begitu juga hal keadaan mereka yang tidak mengetahui tentang sesuatu ilmu. Hari ini kita belajar tentang ilmu haid, nifas dan istihadah. Jadi orang yang tidak mengetahui tentang ilmu haid, nifas dan istihadah, maka dia akan meremehkan ilmu tersebut. Ngaji apa bah haid, nifas, istihadah? Kan ada apa? Apa dok ngaji takkan apa tak tahu pun ada darah 15 hari haid, masuk hari yang ke-16 istihadah. Jadi orang dengan sesuatu yang tidak tahu. Macam mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menemplak golongan-golongan yang mendustakan Al-Quran. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Bahkan mereka-mereka yang mendustakan Al-Quran. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengetahui tentang Al-Quran secara menyeluruh. Jadi itulah keadaan mereka yang tidak pernah mengetahui tentang hakikat sesuatu, maka dia akan mendustakan, maka dia akan menafikan, dia akan menidakkan tentang sesuatu yang dia tak tahu. Maka hadirin muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerana itulah baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajak kepada kita untuk kita sentiasa mencari kebenaran. Kalau ada sesuatu perkara yang kita tidak tahu, maka janganlah kita menjadi orang yang cepat menghukum. Al-ilmu qabla al-hukm. Ilmu dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan. Bagi tahu diri dulu, baru boleh buat keputusan. Bagi tahu satu kebenaran, barulah boleh tentukan sesuatu. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, Imam Ghazali sebut apa? Kejahilan merupakan antara hijab yang paling besar. Seseorang itu jauh daripada hidayah dan tersembunyi daripada kebenaran. Itu sebab pentingnya jadi orang yang tahu dan jadi orang yang reti. Jadi apa kunci untuk menjadi orang yang tahu supaya kita tidak terjebak dengan masalah kejahilan? Mengaji, menuntut ilmu. Nampak? Tabayun. Fikir dahulu sebelum melepaskan sesuatu. Kita nak melepaskan kata-kata, kita nak melepaskan amarah, fikir dulu. Jadi orang yang reti, orang yang tahu, dia tidak akan cepat menjatuhkan hukuman melainkan setelah dia mengetahui tentang sesuatu kebenaran. Maka daripada apa yang kita berbahaskan bermula daripada tadi sampai sekarang, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Yang pertama-tamanya ialah dalam Al-Quran Tuhan menuntut untuk kita menjadi orang yang tahu, orang yang berakal. Sebab orang yang berakal ni dia ada falsafah hidup. Orang yang reti ni dia ada falsafah hidup. Apa maksud falsafah hidup? Dia tahu nak beza di antara hak dan juga batil. Dia tahu apa tujuan utama dia di atas dunia ni. Sebab tu kita suara sayu, ya ustaz, sayu. Penat. Suara saya sayu ke mic ni slow? Sayu, suara saya sayu. Sayu tu ke sedih? Sayu tu sedih. Sayu tu sedih ha? Sayu ke mic slow, mic tak slow. Bunyi jauh ha. Sayu minta maaf. Ustaz, Saya yang dah ni, guna Ustaz, dua yang ni mic. cucuk. Yang ni tak payah cucuk. Tu tak payah. Guna hak ni dulu. Baik, minta maaf. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama-tamanya Allah Ta'ala menuntut untuk kita jadi orang yang tahu. Sebab nak bezakan di antara orang yang tahu dengan orang yang tak tahu, orang yang mencari kebenaran dengan ilmu. Itu yang pertama. Yang keduanya, jangan tergesa-gesa membuat apa-apa keputusan melainkan selepas daripada kita tahu. Kalau tidak, orang akan kenal kata kita ni orang yang tak tahu. Lagi teruk, kita sendiri pun tak pernah tahu yang kita tu tak tahu, bahawasanya orang tahu kata kita tak tahu. Nampak? Kita tak tahu kata kita jahil. Orang tahu kata kita jahil. Jadi jangan sampai ke tahap yang macam tu. Jadi sebelum melakukan sesuatu, pastikan kita bertindak dengan akal yang rasional. Maknanya jangan bertindak sebelum kita tahu. Dua. Yang ketiganya ialah jangan cepat kita meremehkan sesuatu perkara yang bukan urusan kita. Jangan kita cepat meremehkan suatu perkara yang bukan urusan kita, merendahkan sesuatu yang bukan level kita. Contoh, kita meremehkan orang yang kutip sampah. Kita meremehkan orang yang buat kerja-kerja biasa. Kita meremehkan pengajian-pengajian yang tak famous. Contoh macam pengajian ni lah, Haid Nifah dan Istihadah ni. Tak. Ngaji apa, orang ngaji tasawuf dia lah. Orang ngaji ilmu hakikat. Ngaji apa buat pekah. Pekah semua orang tahu. Cuba tanya ayat mustakmal apa kat dia orang. Ayat mustakmal kalau ceduk jari masuk dalam kolah. Jadi dia tak jawab, lebih baik pada dia jawab. Sebab kalau dia jawab, orang akan tahu kata dia tu tak tahu. Yang dia sendiri pun tak tahu kata orang tahu kata dia tak tahu. Maka itu adalah musibah yang cukup besar. Nampak? Macam tu juga, tadi jangan meremehkan sesuatu perkara yang kita tak tahu. Yang kedua, jangan merendah-rendahkan sesuatu yang kita tak tahu tentang kebenaran dia. Contoh macam alim ulama. Kita tengok dia bercakap mengeluarkan fatwa. Yang kita duk nampak kata, dia ni semua salah. Semua tak boleh buat.
tidak. Ulama yang mengeluarkan fatwa bukan berdasarkan akal dia, bukan berdasarkan nafsu dan juga syahwat dia. Dia kerahkan tenaga dia bermusyawarah bersama-sama dengan orang ramai, dengan ulama-ulama soho. Dia buka kitab-kitab muktabar untuk menentukan suatu hukum. Maka jangan jadi orang yang cepat lantang bersuara tanpa kita mengetahui tentang hakikat sesuatu yang benar di sisi agama kita. Maka kenapa saya sebut benda macam ni? Sebab akhir zaman ni ramai orang cepat jatuhkan hukum sebelum tabayun. Jatuhkan hukum sebelum tahu. Tahu tabayun? Tabayun tak? Soal siasat. Itu maksud tabayun. Dia jatuhkan hukum sebelum soal siasat. Dia jatuhkan hukum sebelum tahu. Dia cepat mendustakan sesuatu sebab dia tak tahu cerita sebetul. Al-Quran kan sebut tadi, saya sebutkan bal kazzabu bima lam yuhitu bihim, bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmi. Bahkan mereka mendustakan Al-Quran kerana mereka tidak mengetahui isi kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Apa yang Quran cerita mereka tak tahu. Macam kita duk ngaji kitab Bahai Infal Istihadhah, mereka tak tahu apa perbahasan dalam kitab ni. Kalau saya sebut perkataan rusa, bincang apa bab rusa? Ulama karang kitab tebal ni bab rusa. Tebal ni bab rusa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengeluarkan fawaid daripada taib burung pati. Hampir 47 masalah tentang taib burung pati. Kita taib apa yang kita fikir? Kita duk tengok taib kalau lain, tu kita sakit. Apa saya kotek ku kalau hijau, apa saya kotek ku kalau merah, tu yang kita tahu. Tu pun kita tak tahu, tanya orang. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berjaya menyelesaikan masalah 47 masalah berkaitan dengan taib burung pati. Begitu juga seorang ulama mengeluarkan fawaid daripada hadis, ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Ada satu ulama, kalau tak silap saya Sidi Al-Imam kos-kos belakang, saya tak ingat nama dia, nama pendek lah. Dia karang satu kitab tentang apa? Pasal apa? Dia tulis trying to reconnect due to wireless internet slow, dia cakap. Betul, dia jadi macam mana ni? Dia trying to reconnect, kalau tekan finish tu dia stop ah. Okey lah. Okey. Dia biasa ujian kita ngaji. Dia lari sikit. Stop biar- pesan kat level Ustaz. Ha? Kalau yang diputus suruh dia masuk TikTok. Kalau terputus Facebook, masuk TikTok. Noh. Tapi Nama TikTok Ustaz apa? nama TikTok saya malu saya nak sebut. Tak. Tahu lah. Ustaz Wan Amir. Kan? Apalah saya dah sebut dah, saya malu kan. Apa nama lupa ni? Burung pati. Jadi seorang ulama telah mengeluarkan fawaid. Tahu fawaid? Faedah daripada satu hadis. Hadis dia, ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Wahai Aba Umair, apa yang kamu buat dengan burung kecil? Hadis Nabi. Betul. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughayr. Ini disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Nabi bergurau senda dengan seorang budak yang dulu ni budak-budak duk main burung. Budak-budak mana ada guli, mana ada biblik, mana ada Deshengkuro, mana ada Pokemon. Tak ada. Jadi apa yang ada pada budak-budak pada waktu tersebut, mainan mereka ialah apa yang ada depan mereka. Macam kita zaman dulu lah, main umpih apa? Tarik upih. Apa yang ada depan kepala kita tu, upih tu buat jadi kereta. Nampak? Tempurung buat jadi kasut. Lepas tu kalau ada pasiak, lukis buat petak main apa? Titik tu yang dalam nama ada. Getah kita main 0 point. Jadi zaman Rasulullah, kanak-kanak dia main dengan binatang, antaranya main dengan anak burung, main dengan kucing. Jadi ada seorang budak namanya Umair. Jadi dia main dengan burung kecil. Dia main sampai burung tu mati. Dia sedih ya. Lepas tu Nabi bergurau dengan dia, kata Nabi, ting-ting ustaz. Ting-ting dalam nama ada, lompat-lompat dengan tengkek kaki sebelah. Saya terror tu. Baling batu dengan lompat-lompat tu. Kakak tengah balik hujung. Tapi sebenarnya budak-budak tak tahu mainan tu. Kita yang kena ajak budak-budak main ni, siapa buat pertandingan nanti kalau buat kem bina syakhsiah ke apa, kem bina sekolah ke, ajak balik budak-budak main permainan tradisional macam tu. Nampak? Tak apalah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak tu dia main burung, anak burung.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW sebut, ya Aba Umair, wahai bapa bagi Umair. Umair mana kahwin ni? Jadi Al-Imam geram lupa nama dia. Dia mengeluarkan fawaid daripada hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughayr. Dia buat satu kitab terbaik. Jadi dalil kata bahawasanya jangan kita meremehkan sesuatu yang bagi kita tak ada apa, tapi bagi setengah ulama itu merupakan satu perbahasan yang besar nilainya. Nampak? Macam daripada kelapa, kalau orang tengok kelapa yang dia nampak hanya ayak kelapa. Lebih sikit daripada tu orang nampak apa? Santan, nyok dia. Tapi ada orang yang nampak lebih besar daripada tu. Dia nampak daripada sabuk dia, dia nampak daripada batang dia, dia nampak daripada daun dia. Sebab tu orang yang tengok pokok kelapa dia boleh buat duit . Dia tengok pokok kelapa sebatang dia boleh buat duit . Daripada daun kelapa dia boleh buat kayu lidi ke? Dia boleh buat lidi. Daripada daun dia tu dia boleh buat kraft tangan. Nampak tak? Beza orang yang melihat sesuatu dengan pandangan tahu dan pandangan hikmah. Maka dia bukan nampak sebatang pokok kelapa, dia nampak apa yang dia boleh buat dengan pokok kelapa. Jadi nak abad tu lah beza orang tahu dengan orang tak tahu. Macam orang kata awak tak kenal barang, kita tak kenal barang, tapi setengah orang kenal barang. Barang lama-lama dia ambil simpan. Barang lama-lama dia ambil simpan. Hak lama orang buat mesin singa. Mesin singa. Singa tu lah. Untuk tekan tongeng tu kan. Orang tu orang buat. Tapi setengah orang nampak benda tu boleh dibuat macam-macam. Boleh dijadikan perhiasan antik. Dia buang atas tu, dia buang cermin atas. Jadi kita pasal kecil-kecil dulu kita ada mainan ke bawa kereta. Ayah ibu-ibu mana tahu kami hak muda-muda. Duk pulah laju sikit kali-kali yang kita ada goyang-goyang. Jadi orang yang melihat sesuatu bila dia nampak benda tu ada barang dia, ada kegunaan dia, maka dia akan manfaatkan perkara tersebut. Sebab apa? Sebab dia tahu. Orang tua-tua dulu kerak dia tak buang kerak nasi. Pasal apa dia tak buang? Pasal dia tahu kerak nasi ni ada manfaat pada diri dia. Kalau tak diri dia pun binatang. Ayam ramai-ramai. Setengah orang dia rebus balik berah. Dia rebus balik kerak nasi tu. Dia rebus kerak nasi tu buat jadi moi. Pasal dia sayang ke benda, pasal dia tahu benda tu ada kegunaan dia. Macam itulah setiap orang pun ada manfaat dia, ada kegunaan dia, ada kebaikan dia. Nampak? Wallahu a'lam. Habis dah kelas kita kan ni? Habis? Dah nampak tak? Baru dah mula. Jadi insya-Allah boleh tengok kitab yang ada di tangan masing-masing. Kitab berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Hari ini kita akan berbahas berkaitan dengan masalah nifas pada mustahadah pada nifas. Kita dah sampai pada muka surat 121 mubtada'ah ghairu mumayyizah. Sebelum ni kita dah bincang tentang perbahasan berkaitan dengan mubtada'ah mumayyizah. Orang yang kali pertama datang nifas, kemudian terkena penyakit istihadah. Bahasa mudahnya anak pertama. Kelahiran anak pertama. Sekarang kita nak bincang tentang masalah mubtada'ah ghairu mumayyizah. Kak Sarah cuba tengok muka surat 120. Nota kaki bawah tu. Ambil faham tentang soalan yang Kak Sarah tanya saya sebelum ni. Mungkin ada persamaannya sikit. Nampak? Kuat, paling kuat, lemah. Yang Kak Sarah tanya sebelum ni, kuat, lemah, paling kuat. Jadi ada relate-nya. Kalau kita tengok contoh-contoh dalam kitab ni, dia akan ada relate dia. Tak apalah. Mula-mula ni dia memang kita akan keliru, lama-lama insya-Allah kita akan faham. Kedua, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah semua orang jelas dah, tak perlu perbahaskan panjang. Apa maksud mubtada'ah? Orang kali pertama bernifas. Ghairu mumayyizah, dia tak dapat beza warna darah. Dia tak dapat kenal bau, dia tak reti tengok kelikatan darah nifas dia. Nampak? Mubtada'ah ialah wanita yang tidak pernah mengalami nifas.
Manakala maksud ghairu mumayyizah ialah wanita yang melihat darah keluar cuma dengan satu sifat. Maknanya kalau hitam daripada hari pertama sampai hari 70. Yang keduanya atau hilang syarat tamyiz. Empat tu lah, syarat tamyiz yang empat tu lah. Iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari. Tapi kena tengok tau. Darah kuat 1 dan 2, darah lemah nombor 3, nombor 4 darah kuat dan darah lemah. Faham tak tu? Tak, balik lagi. Okey, darah yang kalau syarat tamyiz yang pertama pada masalah haid, darah kuat mesti kurang sekurang-kurang, darah kuat sekurang-kurangnya 24 jam. Jadi kalau kembali kepada nifas, darah kuat sekurang-kurangnya sedetik. Syarat yang kedua tamyiz, darah kuat mesti tidak lebih daripada 15 hari 15 badan sebanyak-banyak haid. Kalau dalam masalah nifas, darah nifas mesti darah kuat tidak melebihi sebanyak-banyak nifas 60 hari 60 malam. Okey, dapat dua tu. Sama juga yang ketiga, darah lemah. Darah lemah. Kalau darah lemah dalam masalah haid apa dia? Darah lemah tidak mestilah tidak melebihi tempoh darah lemah mestilah tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci 15 hari malam. Sama tak dengan masalah ni? Sama Ustaz. Darah lemah tidak mestilah tidak melebihi tidak kurang daripada tu masalah apa? Tu masalah haid. Ni suci 15 hari. Kak suci. Kalau syarat tamyiz yang ketiga pada masalah haid, darah lemah mestilah tidak kurang daripada tempoh sekurang-kurang suci. Sama juga macam nifas. Sama. Jangan nampak angka 60 tu. Tak perlu nampak angka 60. Maknanya kalau kata darah lemah tu 20 hari. Darah lemah 20 hari, maka syarat tamyiz pakai. Pakailah syarat tamyiz dia. Kalau dia kurang daripada 20 hari. Kurang daripada 20 hari tak terpakai syarat tu. Tapi kalau dia terhenti, sebagai contoh, darah hitam tapi payahlah masalah yang ketiga syarat dia. Tak apa, nanti kita bincang syarat yang ketiga tu. Kemudian syarat yang keempat, mestilah darah hitam dan darah merah tidak berselang-selang. Itu syarat tamyiz pada masalah nifas, iaitu darah kuat melebihi tempoh 60 hari. Hukumnya darah nifas ialah tempoh sekurang-kurang nifas. Darah nifasnya ialah tempoh sekurang-kurang nifas, iaitu sedetik. Kemudian perlu kita perhatikan adakah dia pernah mengalami haid ataupun tidak. Baik, isu yang pertama, orang yang mubtada'ah ghairu mumayyizah pada masalah nifas. Dia kali pertama datang nifas, kemudian dia tak dapat bezakan warna pasal satu colour je, hitamnya semua sampai hari yang ke-63. Jadi perkara yang pertama yang dia kena tahu, hukum bagi dia ialah sehari sahaja, bukan sehari, sedetik sahaja dikira sebagai nifas. Contoh dia macam mana? Kelahiran pukul 6.45 pagi. Kelahiran pukul 6.45 pagi. Jadi 6.45 pagi waktu subuh tu saja dia kena qada dah kali ikut. Yang mana yang sedetik? Kena qada dah subuh tu. Kena. Kena qada. Sedetik ya. Tak. Dengar lu. Dalam 63 hari dia datang nifas, semua kena hitam. Kalau ikut hukum bagi perempuan yang mubtada'ah ghairu mumayyizah, nifasnya hanya sedetik ya. Jadi hari yang kedua sampai habis semua tu istihadah. Betul. Kena ganti solat, kena ganti puasa atau solat abang tu tayak tak berlaku tu. Baik, ceritanya di sini ialah tentang sedetik yang berlaku pada waktu subuh tu. Kan dia lahir pukul 6.45 pagi. Hak sekarang ni 6.45 pagi. Darah dia hak sedetik saja dikira sebagai nifas. Baik, persoalannya di sini ialah subuh kena qada ke tak? Ustaz, dia dah sedetik tu kira nifas kan Ustaz kan? Ya. Kalau ikutnya, kalau yang selebihnya istiadah. Ya. So kalau dia nak mandi, dia kena mandi wajib juga kan Ustaz kan? Tu kalau kelahiran yang kedua. Yang ni
Oh, ni yang pertama. Ni mubtada'ah ghairu mayyizah. Yang first. First anak keluar ni. Tak. Tapi tak kena mandi wajib kan? Tak payah mandi wajib ke? Mandi wajib bila? Mandi wajib sebab dia nak solat. Tak, cerita dia sekarang 63 hari dia datang nifas. Ni hari 63 ni. Bila dia perhitung balik 63 hari semua kali hitam. Jadi dia tak dapat beza warna darah. Oh, ni kira dah lepas dah ni. Ni dah lepas dah ni. Cerita lepas. Ni kira dah lepas dah ni. Faham. Cerita dia main tanya dia. Ustaz, kalau kata hukum bagi nifas itu ialah sedetik, waktu hukumnya dikira ada sedetik, saya keluar darah, kira kita bahasa dia mula kelahiran lah. Anak tu lahir pukul 6.45, darah lepas daripada jik apa semua tu keluar sedetik. Hak sedetik tu lah. Jadi subuh saya kena qada. Zuhur kena qada. Maghrib kena qada, yang asar kena qada, semua kena qada. Soalan dia, subuh tu kena qada. Kena? Kena lah. Kena. Kebiasaannya orang lepas daripada kelahiran Tapi ada tak lah darah. jek apa tu kan. Jadi darah tu mubasyarah keluar ke ataupun dia ada yang keluar terus, ada yang mungkin tak keluar lagi. Baik, kita pegang macam ni. Ambil faham elok. 6.45, kalau keluar darah tu 6.45, lahir tu 6.45, doktor kata 6.45. Lah ni syuruk mungkin apa? 7 subuh. Ada lebih kurang dalam 30 minit waktu yang berbaki. Kalau waktu tu dikira sebagai waktu yang celus, waktu yang sempat untuk dia mandi wajib, untuk dia buat syarat-syarat apa gala untuk nikah tu lah, pakai tutup aurat, menghadap kiblat, akad takbir, maka wajib dia qada balik subuh tu. Yalah tak? Tapi kalau waktu tu waktu yang tak celus, contoh anak tu lahir pukul 7 pagi, kan dalam kita punya surat beranak tu pukul 7 pagi. Waktu tu pula 7 pagi masuk waktu syuruk pukul 7.05 minit. Kom tak ada. Maka subuh tak perlu qada. Yalah tak? Tu masalah terpencil lah yang orang tak bahas pun. Cuma kebiasaan kita ni, subuh ni kalau nak selamat kita qada lah. Sebab nifasnya hanya dikira sebagai sedetik je. Bila dikira sedetik, maka masalah tu akan berlaku. Tapi kalau lah kelahiran tu berlaku lepas daripada waktu syuruk, pukul 9 kan tu, habis salin. Jadi, kompong subuh tu kalau dia dah semayang, kalau dia semayang tak perlu qada. Ni cerita dia Zuhur nak kena qada. Zuhur kena qada. Pasal nifasnya hanya dikira sebagai sedetik. Jelas tak? Baki daripada tu semua sekali adalah istihadah. Tu yang pertama. Tengok yang kedua. Adakah kemudian perlu kita perhatikan adakah dia pernah mengalami haid ataupun tidak? Jika dia pernah mengalami haid, yakni muqtadah, maka dia dihukumkan sebagai suci selepas detik selama tempoh adat sucinya daripada haid. Kemudian dihukumkan sebagai haid selama tempoh adat haidnya. Sabar. Yang kedua, jika dia belum pernah mengalami haid, yakni dia dalam kategori mubtada'ah, maka dia dihukumkan sebagai suci selepas sedetik selama 29 hari. Kemudian dihukumkan sebagai haid selama sehari semalam. Kemudian kembali suci selama 29 hari dan begitulah seterusnya. Jadi dia lagu ni cara kira dia. Sekejap baru saya buat tulis-tulis. La jangan duk tulis-tulis apa lagi. No, la jangan duk tulis apa-apa lagi. Tak okey betulkan dan. Betul. Baik. Mubtada'ah ghairu mayyizah. Ni saya buat lukis-lukis sikit supaya kita dapat faham. Ustaz ni habis dah ni. Boleh buat turun dah. Apa dia? Dia memang dah. Dia dah habis dah. Habis dah. Habis bateri kot. Tak, bateri tinggal 13 je. Tak boleh tu. Dia 13 dia tak boleh. Boleh buat turun dah. Tak apa, biar kat dia. Tak Bagi apa. guna hak ni ya. Kira hak ni masuk live ni masuk sat dalam pekerjaan punya ni. Ni mana apa? Ni Kak Azman record biasa. Rekod biasa, okey tak apa. Baik, tengok mubtada'ah ghairu mayyizah.
haid. Ni masalah ni saya cukup pening masa ngaji dulu. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, mubtada'ah ghairu mumayyizah. Ni pada masalah nifas. Baik. Kalau diikutkan mubtada'ah ghairu mumayyizah berbeza dengan mubtadah ghairu mumayyizah. Sebab dia macam ni. Kita tengah bincang bab mubtadah, kita bincang bab mubtada'ah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah ni dia ada dua hukum. Hukum dia tetap sama. Nifas dikira sedetik. Hukum dia nifas dikira sedetik. Baik. Jadi yang pertama, kalau dia pernah mengalami haid, mubtada'ah pada haid, makna dia pernah beradat dengan adat haid. Yang kedua, tak pernah beradat. Tak pernah beradat dalam bahasa Arab dia apa? Lupa. Ya. Wa in kanat mubtada'ah fil haid. Dalam kitab tulis mubtada'ah fil haid. Mubtada pada haid. Tak apalah kita tulis mubtada'ah pada haid. Dia yang pertama, isu dia mubtada'ah ghairu mumayyizah pada masalah nifas. Hukum nifas dikira sedetik. Jadi macam mana kira dia? Kalau contoh kita kata nifas darah dia tu mai 70 hari. Kalau muqtadah pada haid, ya pada madu. Nampak ada ni? Tak tahu lah nampak ke tidak lah. Baik, hari yang pertama ni kita kira hari ya nah. Kita kira hari. Nifas dia dikira sedetik. Ni nifas. Dia pernah beradat dengan adat haid. Bila dia pernah beradat dengan adat haid, maka bagi bagi haid dia 29 hari ke. Contoh adat haid dia 7 hari. 7 hari. Ni kira adat dia ni, ni kira haid dia ni 7 hari. Sebab dia pernah beradat dengan adat haid. Jadi sucinya adalah 7 hari. Saya nak tengok lagi. Takut silap. Kejap nah. Pasal pada 20 hari. Pasal pada 20 hari. Silap ni. Okey. Sat.
Okey, baik macam ni. La ala sawab. Jadi nifas dia sedetik. Kalau dia pernah beradat dengan haid selama 7 hari, maka sucinya ialah 23 hari. Kemudian haidnya kembali selama 7 hari. Jadinya waktu ni dikira sebagai istihadah. Waktu ni dikira sebagai haid. Maka waktu ni wajib dia gantilah qada. Qada puasa dan solat. Ni tak nampak ni. Begitu juga seterusnya. 1 hari sahaja nifas. Baki daripada tu 23 hari ialah istihadah. Sama je. Jadi maknanya benda ni akan berulang selama berapa hari? Selama 60 kan? 70 kali. Oh, sebab Sampai dia. 70 hari. Sebab 70 hari dia mari Kita tengok contoh ni. darah nifas. Kalau ambil contoh ni lah. Faham. Ambil contoh ni. Okey, jadi ini kiraan bagi orang yang mu'tadah pada haid. Kalau orang tu dia tidak pernah beradat dengan adat haid. Hak ni sakit banyak sikit. Dia tak pernah mari haid. Kali pertama datang nifas dan tak pernah mari haid. Jadi macam mana kiraan dia? Mudah dia macam ni lah. Kalau dalam 30 hari tu, kalau dalam sebulan ada 30 hari, maka sehari sahaja nifas. Ni kita kira by hari lah. 29 hari ialah istihadah. Sehari nifas, bagi daripada tu istihadah selama 70. Nampak? Kalau hari yang ke-60 nak pergi 70, sehari nifas, 9 hari ialah istihadah. Makna dia kena ganti puasa, ganti solat selama hari yang kita sebutkan tadi. Tengok contoh pula, beberapa contoh untuk menjelaskan hukum tersebut. Contoh pertama, jika seorang wanita yang pertama kali nifas melihat darah hitam selepas bersalin selama 70 hari, kemudian merah selama 10 hari, dan dia juga belum pernah mengalami haid, maknanya 80 hari kan? Maknanya dia ni 80 hari. Dia juga belum pernah mengalami haid, maka dia adalah seorang mubtada'ah yang tidak dapat membezakan sifat darah ketika nifas, yakni mubtada'ah ghairu maizah, kerana telah hilang syarat tamyiz. Syarat tamyiz kompoh hilang. Pasal apa? Baik. Disebabkan darah kuat melebihi 60 hari. Oleh itu hukum nifasnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas, iaitu sedetik. Oleh sebab dia juga belum pernah mengalami haid, maka dia dihukumkan sebagai suci selepas sedetik selama 29 hari, kemudian haid selama sehari semalam, kemudian suci kembali selama 29 hari, dan begitulah seterusnya. Tengok pada nota kita. Ni contoh dia. Kalau dia kali pertama haid, sekali detik bagi istihadah. Yang tu belum pernah. Ni tak pernah. Tak pernah mengalami haid, tapi dia mustahadah pada nifas. Dia nifas, istiadah, haid, istiadah betul haid pula. Ini masalah ni. Ini masalah dia tak pernah mari haid. Cerita bawa masa ni ah. Dia Yang tu bukan haid kan yang tu. Yang Mana 7 ni? hari ni belah ni. mana ni? Yang belum nifas kan, yang 7 hari tu. 7 hari ni haid. Haid lah. Haid tapi dia tak payah sembahyang sebab dia dihukumkan sebagai haid. Bukan nifas. Sat fikir. Kalau ikut nifas lah. Nifas Tapi lah. disebabkan kembali kepada adat. Adat sebelum pada tu. Nifas lah tu. Kita nifas ha. Oh, faham. Cuma saya tulis haid sebab sehari nifas, 23 hari kembali kepada adat suci, kemudian kembali kepada adat haid. Faham. 1 hari nifas, kembali kepada adat suci, kembali kepada adat haid. Faham. Berterusan sampai hari yang ke-80. Nampak tak? Nyesal ngaji tu, tak ngaji kau. Ngaji jadi payah. Lepas tu dia kata tak apa mujung saya kami hak tu anak lah dah saya. Tak mau dah saya, cukup dah lah. Tengok-tengok 9 bulan lepas tu ustaz mai tahniah anak dia. Tu yang kita bimbang. Lagi mengaji lagi laku zakat. Percayalah.
Apa dia tadi kita nak sebut ni? Surah yang tu. Tu lah. Ni. Ni pada masalah orang yang tidak pernah mengalami haid. Bahasa mudah dia macam mana? Dia kahwin umur 15. Dia kahwin umur 15 pasal mak dia cek-cek handset bercinta dengan jantan satu kelas. Tapi tak pernah buat apa-apa lagi. Tapi disebabkan mak dia risau. Mak dia kata hang satgi kalau tak kahwin zina. Jadi mak dengan ayah dia pergi jumpa tok lelaki tu buat satu keputusan nak bagi kahwin. Umur 15 kahwin. 15 campur 15 30. Dah umur 15 tahunan kahwin. Haid tak pernah mai pun. Tapi bila dah umur 15 ni kita kata umur yang matang untuk seseorang tu bersalin. Kalau tak silap saya anak seorang daripada anak tok guru kita, seorang daripada tok guru kita kahwin dengan orang kahwin dengan perempuan yang umur dia 16. Umur 17 salin. Jadi benda tu tak mustahil. Kalau kita pernah pergi ke, kita tak pernah pergi tapi kita baca dalam Facebook tu ada apa? Tempat asuhan wanita-wanita yang terlanjur. Kan? Jadi ada umur 13 ada umur 14 ada, umur 15 apa ada, hak sekolah rendah pun ada. Jadi depa ni ambil mengasuh jaga. Jadi kita orang ramai duduk nyumbang lah untuk apa nama sokong lah. Sokong bukan sokong pelakuan zina tu, sokong apa nama bagi? Pembiayaan pertubuhan tu lah untuk nak jaga apa nama orang perempuan ni daripada buat perkara-perkara yang luar jangkaan. Baik, khairlah. Jadi bila dia kahwin umur 15 bersama bunting kelamin. Tak sempat nak mari haid. Bila tak sempat nak mari haid, bunting kelamin, keluar anak, keluar nifas. Ini hukum dia. Hukum dia duk tang ni ya. Kalau darah tadi melebihi 60 hari 60 malam. Kes yang kedua pula, ni kes ni biasa. Kes ni biasa, kahwin umur 23. Haid tak larat nak mai dah. Pek tak larat beli lah. Mai pada haid umur 15. Umur 23 kahwin. Adat tu tak abad Adat ni bukan dikira pada adat mula-mula haid tu. Adat terakhir dia. Adat terakhir pula tengok adat terakhir yang menjadi kebiasaan. Weh, ni kalau nak bincang tu panjang tu. 6 bulan sebelum 7, 5, 6. Ingat tak kita bincang tu dalam tok tepi tak? Tok tepi tak? Dia tak mau bincang tu. Kita ambil hak belakang sikit. Hak tu kita kata bulan 9 lah mari pilih. Dia tengok dalam kalender dia 7 hari. Lepas daripada bulan 8 tu tak main haid dah. Terus. Sampailah beranak. Jadi kalau dia kali pertama kemudian pernah beradat dengan adat haid, inilah cara kira dia. Suci dia kalau haid dia main 7 hari, takkan suci 20 hari. Sebab tu saya kata mungkin kesilapan teknikal lah. Jadi 23. suci dia mungkin jadi 23. Kalau haid dia main 8 hari, takkan suci dia 20 hari tak? Suci dia mesti 22 hari. Bahasa doktor dan begitulah. Dalam kitab saya tulis macam itulah. Tapi kalau dalam kitab ni betul, saya minta maaf. Saya yang salah. Tapi dalam kitab saya tulis lagu itulah. Kembali kepada adat haid 7 hari. Maka suci dia 23 hari. Baik. Ni hukum pada mubtada'ah ghairul mumayyizah. Tengok contoh yang kedua. Jika seorang wanita yang pertama kali nifas melihat darah kala merah selepas bersalin selama 70 hari dan dia juga ada pengalaman datang haid, maka dia adalah seorang mubtada'ah ghairul mumayyizah. Pasal apa? Pasal satu kala warna merahnya. Kerana dia melihat darah cuma dengan satu sifat. Oleh itu hukumnya ialah nifasnya dikembalikan kepada sekurang-kurang nifas iaitu sedetik, kemudian dia dihukumkan sebagai suci selama tempoh sucinya daripada haid, kemudian dihukumkan sebagai haid selama tempoh adat haidnya. Ni maksud saya. Macam tadi tu. Ni kira contoh ni duduk kat nombor 2. Contoh ni duduk kat nombor 1. Baik. Siapa ada soalan? Tak ada. Kita terus kepada mu'tadah mumayyizah. Tak payah tengok ni. Mana? Ni tengok pun faham dah insya-Allah. Kan? Sebab tu saya kata bila kita dah laik, kita dah hadam betul-betul tajuk belakang, nak jadi mudah. Bukan jadi mudah macam mana, dia jadi masuk tau. Okey betul. Dia orang tahu kesinambungan dia tu ada lah. Sebab tu saya kata lepas daripada tu tajuk tak bahas, tak perlu nak bahas panjang. Hatta saya ngaji dengan Ustaz Muain pun. Okey, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah dia baca ya. Betul bagi contoh macam saya bagi contoh tadi, kiraci. Sebab perbahasan ni dia perlu kita tahu yang belakang sikit lah. Bila kita tahu yang belakang perbahasan
kita faham perbahasan berkaitan dengan mustahadah pada haid, mustahadah pada nifas ini mudah. Tapi kok mana pun kena tahu tentang masalah haid, kena tahu tentang masalah nifas. Barulah jadi terror, bahasa dia jadi terror lah insya-Allah. Betul tahu syarat tamyiz. Tak dulu syarat tamyiz jadi ghairu mumayyizah. Simple. Hari ni kita boleh habis kitab ni insya-Allah. Habis kitab ni, habislah pengajian haid nifas dan istihadah Ulang pada. sekali lagi. Ulang Ah, sekali ulang lagi lagi. Ustaz. Boleh ke Ustaz? Ha? Boleh. Ulang. Ulang balik. Macam mana Kak Sarah? Ulang balik. Baik, kita tengok macam mana. Dia sebenarnya kan, lepas daripada ni, kita ulang balik. Tapi saya duduk tang tu. Boleh ajak. Kak Sarah kena duduk tang ni, betul esok ni Zara pula pergi duduk tang ni. Tulat kat ni pula duduk tang ni. Pasal kalau minggu tu tak main dah pasal. Abaknya terus tak main terus. Apa nama ayah kena send buku rekod lah. Tidak anak kena send buku rekod ni, ayah kena send buku rekod ni. Macam kami ni pening pada Allahu Akbar. Mu'tadah mumayyizah. Okey, jadi tak perlu bahas panjang. Mu'tadah pun dah tahu tentang nama, mumayyizah pun tahu tentang. Selendang putih, 7 ulang balik insya-Allah. Mana kau seorang ni? Tu. Kak yang rumah dia tang tu tu. apa lagi Kak yang pakai nikah. Kak yang pakai nikah. Kak Nama apa? Aziz. Ha. Nanti dia balik Sabah. Sabah ke Sarawak Oh, dia duduk belah-belah sana. Ada rumah anak dia. Rumah anak dia. Dah saja lama tak nampak. Kan? Jadi yang jangan-jangan Mu'tadah mumayyizah. Mu'tadah ialah wanita yang pernah mengalami nifas, manakala mumayyizah ialah dia boleh membezakan darah kuat dan lemah. Nah, makna anak kedua. Sama ada anak kedua ataupun kali pertama gugur. Nampak? Kali pertama gugur, kali kedua baru boleh anak. Jadi ni masalah dia mu'tadah mumayyizah. Bukan cuma beranak, dah. Yang pernah bernifas. Bahasa mu'tadah ni orang yang pernah bernifas. Orang yang pernah mengalami nifas. Mumayyizah ialah dia boleh membezakan darah kuat dan darah lemah. Dia tahu hak mana kuat, mana hak lemah. Nampak tak? Baik. Hukumnya, nifasnya adalah darah kuat manakala darah lemah adalah istilah. Apa? Bukan macam tu. Nifasnya adalah darah kuat. Hukumnya nifasnya ada darah kuat. Highlight tang tu. Manakala darah lemah adalah istihadah. Apa beza? Hak kuat itu haid, lemah itu istihadah. Nampak? Dan semua masalah-masalah dalam mubtada'ah mumayyizah yang lepas akan diaplikasikan juga di sini. Allah mudah kita. Antaranya ialah ada syarat tamyiz, iaitu darah kuat tidak melebihi tempoh 60 hari. Baik, terus. Ini adalah beberapa contoh. Jika ada nifasnya selama 40 hari. Nifas sebelum ni 40 hari. Pasal mak dia kata pantang 40 hari nah. Bukan tang pantang tu, tang nifas tu, tang darah tu. Jangan tengok tang pantang tu, tengok tang nifas tu keluar hari, 40 hari kita buh. Tetapi darah selepas bersalin kali ini dia dapati darah hitam keluar selama 20 hari. Kemudian darah merah keluar berterusan hingga melebihi 60 hari. 20 hari dengan 60 hari. Jadi berapa hari? Lebih dari 60 hari Ustaz. 80. Tak, kita buatlah. Kalau lebih 60 hari tu kita buat 80. Kan? Kita kata lagu ni dah 20 hari darah hitam, 60 hari darah merah. Kemudian darah merah keluar berterusan hingga melebihi 60 hari, maka wanita ini adalah seorang mu'tadah dalam nifas. Kerana sudah berpengalaman mengalami nifas dan dia juga mumayyizah, kerana dia boleh membezakan darah kuat dan lemah. Oleh itu dia dihukumkan berdasarkan tamyiz, iaitu darah kuat berwarna hitam selama 20 hari adalah nifas dan darah lemah berwarna merah dihukumkan sebagai suci. Kita hukumkan wanita ini berdasarkan tamyiz kerana ada syarat tamyiz, iaitu darah kuat tidak melebihi 60 hari. Ini betul lah. Lahap. Senang ni kan? Nak ya. Awak bunyi macam lain je soal nada Ustaz. Dah lebih mampan. Sebab tu saya lepas daripada ni, saya duk ingat kalau orang tanya soalan kat saya, hanya untuk bagi jawapan. Bukan untuk saya keluarkan jawapan. Dia ada soalan, dia ada jawapan, saya hanya memperbetulkan jawapan saja.
Sebab saya dah tak mau dah keluarkan jawapan. Itu khusus bagi orang yang dah ngaji. Tapi kalau orang yang belum ngaji dia tanya saya akan tembak nombor telefon orang yang ngaji untuk dia terus direct pada orang yang ngaji. Jadi itu latihan untuk kamu semua lah, untuk ibu-ibu semua. Kalau kita tak ada latihan, maka benda tu akan hilang daripada ilmu kita. Anak saya dia nak jam. Jadi saya abang kat dia, nak jam apa? Dia kata nak jam sekian-sekian lah kartun. Ibu-ibu semua tengok contoh. Pam. Tengok contoh, kita nak habis ni 4.30 kita habis insya-Allah. Saya pun letih baru balik pada Kedah. Sepedang. Balik pada Sepedang. Johor Sepedang tau. Johor. Sejam kira sedar kita. Keempat. Tapi kata jangan kata tak makan langsung, kita makan agak dia orang. Sama, seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari dan adat haidnya selama 6 hari. Sat. Yang ni. Yang ni Sat. Tak, saya tengok 125. Dia pun 124. 124. Minta maaf. Tengok dan contoh bubuh tak contoh pertama. Itu dia apa pelik dah. Tak apa. Mu'tadah mumayyizah, kebiasaannya nifasnya ialah selama 30 hari. Okey. Nifas hak sebelum ni 30 hari lah. Tetapi selepas bersalin kali ini, dia melihat darah merah selama 10 hari. Kemudian bersambung dengan darah hitam dan berhenti sebelum 60 hari. Kemudian keluar pula darah merah hingga melebihi 60 hari, maka hukumnya adalah dia seorang yang mustahadah mu'tadah mumayyizah. Pasal apa? Pasal dia dapat beza warna darah. Tapi ustaz, apa yang tapinya? Kenapa merah dulu? Apa masalahnya? Merah, hitam, merah. Apa masalah? Yang penting sekarang ni mestilah darah kuat tak melebihi 60 hari sebanyak-banyak nifas. Dia kata apa tu? Kemudian bersambung dengan darah hitam dan berhenti sebelum 60 hari. Jadi darah kuat kan, darah hitam kan, darah kuat. Berhenti sebelum 60 hari. Okey, faham tak? Maka hukumnya adalah dia seorang mustahadah mu'tadah mumayyizah. Oleh itu kita hukumkan dia berdasarkan tamyiz, iaitu darah kuat berwarna hitam adalah nifas. Jadi Kak Sarah faham tak? Faham. Faham tak? Hanya 10 hari merah tu. Hmm. Kenapa suci kan? Tapi kan lepas bersalin lepas kan? Kalau ikut lepas salin tu dikau nifas lah. Tapi kalau dah kembali kepada adat tamyiz, hamil awal pun tak hanya dihukum sebagai suci, jadi istihadah. Betul, kalau hak hitam tu takkan nak kira ada istihadah ke? Yes. Tu 10 hari. Faham tak? Kalau ikut semua tu kita nak ambil dia nifas, kita nak pukul dia nifas semua. Tapi siapa suruh darah tu lebih 60 hari? Bila darah tu lebih 60 hari, walaupun merah tu darah yang lemah, dia duduk awal. Kemudian main darah kuat yang tak lebih 60 hari. Maka yang lemah itu istihadah, yang kuat itu haid. Ada rakaman tak pengajian ni? Saya cerita dia, Facebook saya tadi bateri habis ataupun dia masalah line. Tapi ada kakak kita ni dia buat rakaman tapi bukan rakaman melalui live. Nanti Jadi upload kat YouTube. Nanti dia akan tak dari YouTube, saya akan muatkan dalam grup lah, dalam grup ataupun tengoklah saya barang dia macam mana, sebab saya ni bukan reti kan, cari orang reti lah. Kan? Saya malu sebenarnya, malu sebab sekarang ni ramai tutup guru dah mula mengajak bab ni tau. Tengok, jadi kita ni hak ikan bilis ni kita rasa macam nak pakai helmet lah. Lepas tu kita jadi ikan badan kecil kepala besar. Saya kan. Jadi ada rakaman, nanti insya-Allah kita akan buat dalam YouTube, nanti kita akan sebarkan insya-Allah. Baik. Kita tak mana tadi? Tengok. Jadi tak pernah menafikan, macam tu juga pada masalah haid. Darah merah mai 7 hari. Darah hitam mai 6 hari. 7 campur 6 13. Kemudian mai darah merah. Jadi yang merah tu jadi darah apa? Merah darah istihadah. Istihadah. Hitam jadi darah apa? Haid. Baki daripada tu Istihadah. sama masalah. Faham tak? InsyaAllah. Tak faham tak? Kau kena darah kuat duduk depan. Tak semestinya. Hak tu lah sebenarnya. Macam tu masalah nifas. Kalau merah duduk awal sekalipun, hamil 20 hari sekalipun, tapi kalau dia dihukumkan sebagai nifas. YouTube nama apa? Azhar Asmar dia.
Azhar, Azmaria. Azhar Azmariah. Azmaria. Azmaria. Azhar Azmariah. Nah, nanti boleh tolong cari sat dalam tu, saya pun tak ada nak tengok ya. Nanti saya rasa saya nak buat root kat TikTok tu. haid. Type kat TikTok. Jadi Kak Sarah kena bagi boleh tak? Kak Sarah kena ni kak. InsyaAllah. Nah, insyaAllah nah. Kita buat root tour. Road tour. Root tour. Haid, nifas, istihadah. Tapi kita buat daurah secara memahamkan dulu orang. Baru pengajian. Sat, kita perhatikan dulu. Oleh itu kita hukumkan dia berdasarkan tamyiz, iaitu darah kuat berwarna hitam adalah nifas dan darah merah yang keluar kali pertama dan kedua adalah suci. Dihukum suci di sini maknanya istihadah. Dihukum dengan tamyiz di sini kerana terdapat syarat tamyiz, iaitu darah kuat tidak melebihi 60 hari. Itu syarat yang kita kena pegang dalam masalah mustahadah pada nifas. Nampak? Rasan habis kita kalau saya tak berhenti ni. Mau terakhir tak sikit? Boleh. Boleh. InsyaAllah. Muqtadah ghairu mayyizah. Muqtadah ialah wanita yang pernah mengalami nifas, manakala ghairu mayyizah ialah wanita yang melihat darah keluar cuma dengan satu sifat atau hilat syarat tadi, iaitu darah kuat melebihi 60 hari. Okey, jelas ha? Tak perlu faham lah. Okey. Hukumnya dikembalikan kepada adat nifasnya. Pasal itu penting oh. Kita kena tahu Ustaz Syafiq Abu. Ustaz Syafiq Abu Bakar ni dulu dia adalah senior saya di Mesir. Top 1 dalam lakonan video-video saya, sketsa saya di Mesir. Cahaya. Baik, kalau muqtadah ghairu mayyizah dikembalikan kepada adat nifasnya, maknanya dikembalikan kepada adat nifasnya dan adat sucinya daripada haid. Hak ni berat sikit. Tengok Kemudian berlaku haid mengikut adat haidnya jika dia seorang muqtadah dalam haid. Jika dia belum mengalami haid, maka dia seorang mubtadaah dalam haid. Satu ni masalah besar. Saya boleh padam ni? Boleh. Boleh ha? Ambil gambar lagi. Dah. Boleh ha? Tahu tak? Masalah mubtadaah ni yang masalah ghairu mayyizah ni yang susah sikit dah. Tapi bila kita dah faham yang ni, insya-Allah kot. Okey. Dia perlu kepada pengulangan dan pengukuhan. No? Nanti saya nak buat satu modul lah. Kita cerita ni bukan main. Nak buat tu. InsyaAllah. Guna kita apa ni Daniel? Guna kita ni. Fiqh darah haid, nifas dan istihadah. Ada kat Shopee. Ada di beg merah. Beg merah. Beg orange. Beg orange. Beg orange. Nanti tunggukan keluaran kitab terjemahan saya sendiri insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Tahu tak, teringin nak bawa keluar anak sulung. Tapi hak teringin tu dia tak ada push. Kita sendiri tak push. Kemudian laptop pun tak ada, komputer pun tak ada, orang susah kan. Biasa. Baik. Tak apalah, ambil hak 5,000 tak apalah, hak jadi isi lengkap sempurna elok tu. Hukumnya dikembalikan kepada adat nifasnya dan adat sucinya daripada haid. Okey, kena highlight lah. Ni ada beberapa poin-poin penting dalam masalah hukum berkaitan dengan muqtadah ghairu mayyizah. Yang pertamanya, dikembalikan kepada adat nifasnya. Makna bila sebut adat nifas ni, kita kembali kepada adat nifas anak tama. Maksud anak tama ni kalau ni anak kedua. Kalau ni anak ketiga, kembali kepada adat nifas anak kedua. Kalau ni anak keempat, kembali kepada adat nifas anak ketiga. Okey, macam itulah. Dan adat sucinya daripada haid. Haid sebelum mengandung. Kemudian berlaku haid mengikut adat haidnya jika dia seorang yang muqtadah dalam haid ni. Dan jika dia belum mengalami haid, maka dia seorang mubtadaah dalam haid. Ni. Jadi masalah dia macam mana? Dia tak rumit kalau kita tahu kaedah. Baik. Seorang wanita mempunyai adat nifas selama 40 hari. Dan adat haidnya selama 6 hari. Selepas bersalin, dia melihat darah merah selama 80 hari.
Bila sebut darah merah 80 hari ni, orang kata apa? Ghairu mayyizah. Ha? Mayyizah. Ha? Jadi secara faham kita yang pertama macam mana? 40 hari confirm dah nifas. Betul tak? Pasal ikut adat haid. Ya, ikut adat. Ikut adat nifas. Okey, kemudian dia kata apa pula? Maka hukumnya ialah dia seorang wanita mustahdah mutadah ghairu mayyizah. Oleh itu kita kembalikan kepada adat nifasnya selama 40 hari. Okey, betul ya ni ya? Kemudian sucinya mengikut tempoh suci daripada haid kali terakhir sebelum salin. Baik, tadi dia habaq haid berapa hari? 6 hari. Jadi 30 tolak 6? 24. 24. 24 hari suci, maknanya 24 hari adalah istihadah. Okey? Dapat istihadah. Ustaz 24 tadi dapat berapa? Apa? Tak berapa tolak berapa lupa. 30 tolak 24. 30 tolak 6 kak. Tolak 6 hari period kan? 6 hari period hak sebelum bersalin tu. Okey. Kemudian kembali ke pula kepada haid. Dia kata apa dah? Jika masih ada darah selepas itu maka dikembalikan kepada adat haidnya. Jadi 6 hari haid. Haid ni bahasa dia sama hukum macam nifas. Ha? 6 hari. Hak ni berapa hari? 24. Okey, tadi dia kata berapa hari dia? 80 hari. 40 campur 24? 64. 64 campur 6? 70. Maka baki nifas dia berapa hari? 10 hari saja lagi. Jadi nifas dia berapa hari semua? Nifas dia 40. Kah? 40 campur 6. Eish, apa kau? 56 hari adalah hari nifas dia. Berapa hari suci dia? 24 hari. Baik, tahniah anak-anak. Macam mana Ustaz? Awak jadi berapa? Okey, saya ulang sekali lagi. Okey. Tengok dia lah, sebab tu saya suruh highlight. Tengok hukum dia. Yang pertama dikembalikan kepada adat nifasnya. Okey, adat nifas. Adat nifas. Mana? Adat nifas 40 hari. Kalau suci 10 hari tu tadi apa? Istiadah. Istihadah. Dah Ustaz kata nifas. Ustaz kata nifas 54. Ustaz kata nifas berapa tadi? Istihadah. Minta maaf. Maksudnya di sini adalah kenapa istihadah? Hari ke-80 ni. Oh, ulang balik tu ya. Ulang balik. Okey, betul. Minta maaf. Tak ni ulang balik. Hak ni pun kotak ni ulang balik. Okey, betul dah. Minta maaf ibu-ibu semua. Baik, jadi nifas dia hanyalah seganyak 46 hari sahaja. Okey, kita ulang balik. 46 hari, mana istihadah berapa hari? Istiadah dia 34. 34 hari. Okey, kita ulang balik. Bismillah. Okey, tengok Yang pertama dikembalikan kepada adat nifasnya. Yang keduanya dikembalikan kepada adat sucinya daripada haid sebelum daripada bersalin. Kalau dia pernah mai haid, maknanya dia pernah beradat dengan adat haid, maka kembalikan juga. Maksudnya kalau sucinya itu kalau haidnya 6 hari, maka sucinya 24 hari. Jadi kita ambil contoh yang sebiji macam ni. Kita kata 80 hari. 80 hari darah merah. Jadi kalau ikut susunan, dia kata apa? Yang pertama kembali kepada adat nifasnya. Dia kena ingat adat nifas dia sebelum ni berapa hari. Anak pertama berapa hari nifas? 40. Kalau Ainun ni hari? Oh, mampu. Kena ingat ni. Kalau kata duk ingat ni, dia tak duduk dalam mubtada akhir maizah. Tu dia duduk masalah yang kelima, keenam, ketujuh lagi. Jadi bincang elok dengan tok lelaki tu. Macam mana ni? Kalau dapat anak seorang lagi ni kita nak kena ingat balik Betul no, kena ingat balik Itu kalau tak berlaku masalah macam ni tak apalah. Kalau berlaku masalah macam ni jangan duk telefon saya, telefon kat Sarah. Dia kurang okey. Okey, baik. Tapi kalau kurang daripada 60 hari pun dia sama ada hak 3 masalah tu lah. Okey gaya macam mana nak salih ke tak mau? Budak beranak ke tak mau? Kurang aja. Baik.
Jadi kembali kepada adat nifas dia 40 hari. 40 hari. Kemudian kembali kepada adat suci. Kalau dia dah pernah suci, mesti dia pernah haid. Jadi haid dia 6 hari. Jadi kalau ikut turutan dia bermula daripada nifas 40 hari. Kemudian suci dia dulu. Jangan ambil haid dulu. Ambil suci dia berapa hari? 24 hari. 30 tolak 6 hari haid, jadi 24 hari. Kemudian kembali kepada haid dia jadi 6 hari. Jadi selepas daripada tu pun sama juga istihadah dah haid. Ni kalau darah dia 80 hari, kita kata darah dia match selama darah dia berterusan sama 120 hari. Ni 120 hari ni. Maka begitulah rentetan cara kiraan dia. Betul ke itu? Betul. Ni dah cara kiraan dia yang tepat. Kalau match selama 120 hari, maka selepas daripada nifas 40 hari tu, dia akan berulang istihadah haid, istihadah haid, istihadah haid sampai dah 120 hari. Nampak? Usaha doa insya-Allah. Insya-Allah tak usah. Kita orang tak hidup. Oh, minta tidak lah kan. Ustaz, kalau 120 hari kan Ustaz. Dah saya tengok kan. Dia slow sikit nak habaq ni. Okey. Kalau 120 hari yang Ustaz bagi contoh Ustaz yang tu. Okey, kalau 120 hari Dia nak ulang-ulang. Okey. Kak, tadi 80 hari kan? Ha. 80 hari jadi istihadah dia 10 hari kan? Betul. Jadi kalau 120 hari kau kena buat balik istihadah jadi 24 hari. 8 120 8 berapa Ustaz? Tadi 80 campur 24 104. 104 campur dengan 6 hari jadi 110 dah. Jadi dua kitaran haid tu dah berlaku dah. Jadi kali ketiga bagi 10 hari lagi. 10 hari tu jadi istihadah balik lah. Bila sebut dengan makna istihadah, hok dia tinggal solat tu, hukum dia macam tu lah. Kalau kata dikira haid, maka 6 hari sajalah dia kena ganti. Faham tak? Jadi kalau ikut perbahasan di sini, okey tengok kalau ikut perbahasan di sini, mana hari yang ke-60? Tak payah. Nifas 40 hari. Jadi memang confirm dia tak perlu nak ganti dah pasal dikira nifas. Jadi dia kena ganti puasa ataupun ganti solat 24 hari. Haid dia kena ganti tak? Tak payah ganti. Tak ya. Jadi kembali kepada istihadah, ni kena ganti tak? Kena ganti. Makna kena ganti. Tang nama istihadah semua kena ganti. Mana dikira suci semua kena ganti sebab suci itu dikira istihadah. Jadi meskipun pada waktu tersebut darah dia meskipun pada waktu tersebut dia dikira sebagai suci. Suci yang dikira sebagai istihadah. Cuma kalau dia orang yang reti, hari yang ke-60 40 campur 24 64 gerak tarik dah ni 60. Kebiasaan bila orang hari yang ke-61 bila kena dia tahu kata keluar darah, dia nak hukum darah tu macam mana dulu? Sebab darah tu berterusan. Tapi kita kena ingat darah yang terputus dan darah yang berterusan. Kalau darah terputus tak ada isu dah. 60 berhenti, 61 darah. Darah tu darah apa? Haid. Okey, itu tak payah bincang. Kita bincang tadi ya. Jadi masalah sekarang ni dia berterusan. Bila dia berterusan tu maknanya kita kata macam ni lah. Hari yang ke-61 walaupun iktibar dalam ni istihadah, dia sembahyang. Dia puasa. Sembahyang. Hari haid ni yang dia sembahyang dan dia puasa. Kalau diikutkan tak boleh, tapi disebabkan dia tak tahu. Yang dianggap darah yang demai lepas daripada tu semua darah istihadah. Tapi dalam masalah kalau kita nak kira macam ni, dia ada kaitan dia juga dengan tak semua darah yang mai tu semua istihadah. Sebab darah yang datang selepas daripada nifas, dia bukannya 30 hari tu semua istihadah. Dia mesti ada hari yang haid, mesti ada hari yang istihadah. Jadi macam mana situasi kalau dia tak tahu? Adakah dia kena terus sembahyang, terus puasa dan kan bleeding darah pada waktu tersebut? Tahu tak perbahasan ni dia bukan duduk dalam kitab dipih-dipih aku ni tahu. Dia duduk dalam kitab Nihayatul Muhtar, kitab Tuhfatul Mutahhar, tebal-tebal aku ni. Semua tu kita kena dalami betul-betul. Cuma saya tak mau beratkan kita untuk kita fikir masalah ni lagi. Faham tak? Jadi kalau kes ni berlaku atas kita, walaupun dia dalam kategori orang yang reti, dia puasa dan dia sembahyang macam biasa je. Bila dah sampai pada hari yang dia rasa macam ni dah lebih kurang dalam 30 hari dah ni aku puasa ni. Ataupun
alamat mudah dia macam ni. Bila keluar darah melebihi hari yang pertama, kan, 61 hari yang ke-61, maka darah tu mai color merah. Dia tahu dah bila mai color darah merah hari yang ke-61, maka semua daripada ni dia macam kategori mubtada'ah ghairu maizah. Jadi apa yang perlu dia tahu ialah tentang hukum ni. Maknanya hari yang ke-61 sampai hari yang ke berapa sekarang? 80 ni 80-an, 24 campur 6 ni 80-an. Jadi dia kena sembahyang sampai hari yang ke-74. Faham tak? Sebab 74 tu dikira sebagai darah istihadah. Ni faham ni cerita orang yang reti. Dia kes dia, kita kata kes dia ni contoh kes, sebab saya duduk dia boleh anak lagi. Anak lagi 8 lagi insya-Allah. Amin. Tak, sebab saya nak abad tu terang macam ni. Bila berlaku situasi dekat kita, Ainul, jadi kita dapat faham macam mana. Okey, kalau aku dalam situasi macam ni, aku dah tahu dah. Nifas sebelum ni 40 hari. Anggap 40 hari 40 hari. Jadi kalau berlaku isu macam ni, hari yang ke-61, takkan dia nak sembahyang? Takkan dia tak boleh sembahyang? Dia kena sembahyang. Automatik kena sembahyang. Tapi dia tahu dah hari 61 ni darah kena merah ataupun darah kena hitam. Jadi boleh jadi, kalau mai darah lepas tu kena merah sekalipun, tu semua istihadah belakang tu. Faham tak? Itu semua darah yang dihukumkan sebagai darah istihadah. Kalau dihukumkan macam itulah. Dia kena ikut yang ni lah. Ikut macam ni lah. Jadi dia puasa daripada hari pertama, dia kena ingat balik. Haid yang lah dia mai tu berapa hari? Kalau mai 6 hari, jadi kes macam ni dia puasa sampai 70, dia sembahyang sampai hari yang ke-74. Hari yang ke-75 tak payah sembahyang. Ustaz buat 74 pula. Kan ni, yang ni 80 hari kan? Ni yang 80 ke 120? Dah. Kan 80. Jadi bukan 74, 64. 64. Sebab saya tak tahu nak tolak ke mana dah. Okey, 64. Jadi hari yang ke-64 dia sembahyang 4 hari lah. Dia sembahyang 4 hari. Hari yang ke-5 sampai hari yang ke-70 tak payah sembahyang dah. 65 sampai 70 tak payah sembahyang. Pasal apa dihukum haid? Jadi 24 ni kan istihadah. Lepas 40 hari. Mesti dia tak faham isu kan. Okey, kak kena faham ni. Saya buat satu gambaran. Kalau kita ni orang yang reti, orang yang dah mengaji. Okey kak, saya tak jawab kak ni. Nifas sampai hari yang ke-60. Ni kita kata sampai 80 ni. Ni contoh 80 hari ni. Hari yang ke-61 kalau keluar enggak darah, kau sembahyang ke tak? Orang mengaji. Tak mengaji pun dia sembahyang tak? Sembahyang tak? Tak mengaji pun dia sembahyang, mengaji pun dia sembahyang. Jadi kalau kita dalam kategori orang yang mengaji, kita sembahyang hari yang ke-61, tapi takkan kita nak terus sembahyang sampai hari yang ke-80. 60 kali 80 berapa hari lah? 20 hari. Tetapi nafi tak? Menafikan tak? Suci kita tu menjadi 20 hari. Boleh jadi. Tapi disebabkan kita mengaji benda macam ni, kita takkan sembahyang 20 hari tu. Jadi kita mungkin akan sembahyang kadar yang kita anggap kita dah mengaji tentang mubtada'ah ghairu maizah. Faham tak? Kita tak biasa pun berlaku. Adat sebelum ni tak biasa berlaku macam ni pun. Tapi cerita dia berlaku waktu ni. Bila berlaku waktu sekarang macam ni, boleh tak kita nak praktikkan terus? Boleh ya? Yang penting kita kena tahu adat suci kita dengan adat haid kita berapa hari. Jadi kita sembahyang 3 hari, kita sembahyang 4 hari sampai hari yang ke-64. Betul? Hari yang ke-65 tak payah sembahyang dah sampai hari yang ke-70 sebab kembali kepada adat. Lepas pada tu sembahyang balik. Macam tu lah situasi dah. Faham tak? Takkan kita nak sembahyang terus ataupun takkan kita tak sembahyang terus. Jadi dia akan jadi dosa juga. Jadi kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Tetapi kita tidak pernah menafikan memang suci itu boleh jadi 20 hari. Cuma disebabkan kita ni dalam kategori orang yang mengaji, maka kita pegang hukum macam ni. Faham tak? Sekalipun kalau dia semayang sampai hari yang ke-80, hari yang ke-80 baru stop darah dia. Kena tengok balik tang mana kiraan bermula istihadah, tang mana kiraan bermulanya haid. Tu Kok mana pun dia sama aja hukum dia kembali macam ni juga. Cuma kalau dia dalam kategori orang yang reti, orang yang mengaji, macam saya sebut tadi, kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Baik. Tu dia kembang biji mata. Wallahu a'lam bissawab. Kita berhenti 2 minit dekat tu. Kita berhenti dulu.